Aku ada plan jahat. Aku nak buat bising dengan kereta Abang Pia tu. Meninggalkan sesuatu barang untuk Faiz Hafizuddin atau Pak Ihram adalah salah satu kesilapan yang sangat-sangat besar. Yuk. Yeah. Inilah kereta Ate. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Anda bersama dengan saya, AI Pak Ihram. Okay gang, korang mesti dah tengok kan konten Pia yang dia pergi Sabah dengan satu family dia. Dan aku ada plan jahat. Abang Pia ada minta tolong aku untuk hantarkan kereta dia pergi bengkel untuk adjust exhaust ataupun rematch balik sebab ada beberapa masalah. Dan aku nak buat bising dengan kereta Abang Pia tu. Aku akan buat bising. Aku akan tekan exhaust tu. Biar bunyi meletup-letup. Aku akan tayang dekat semua orang. Walaupun itu bukan kereta aku, tapi aku nak tayang dekat semua orang. Nampak kan exhaust kereta ni. Macam tu. Tapi acah-acah lah macam, yes, you know, buat macam tu kereta kita. So let's go. So sekarang ni aku parking kereta tu kat bawah. Kunci dia dah ada dengan aku. Kereta. Dia tak tahu ke meninggalkan sesuatu barang untuk Faiz Hafizuddin atau Pak Ihram adalah salah satu kesilapan yang sangat-sangat besar. Barang kau akan digunakan dengan sebaik yang mungkin. Jadi kepada Atih tak perlu risau, Atih tak perlu takut sebab Pak Ih akan menjaga kereta tu dengan sebaik mungkin selama 3 hari untuk menunjuk-nunjuk kereta orang. Bukan merosakkan, tapi aku nak gunakan kesempatan tu. Aku macam hebat macam tu. Tunggu bawah je. Lepas tu aku tunjuk kereta dia yang mana. So aku dah sampai dah dekat tempat parking. So aku akan tunjukkan benda satu kereta Atih. Kereta yang di mana aku akan gunakan sebaik mungkin untuk aku lanjan sehabis baik. Yuk. Yeah. Inilah kereta Atih. So biar aku tunjuk macam mana bunyi dia. Let's go. Okay, so kau pun dah tengok dan kau pun dah dengar bunyi dia macam mana. Itu aku rasa macam fun gila ni bila diberikan kepercayaan untuk menjaga kereta ni dengan sebaik yang mungkin selama 3 hari. So gang, aku pergi bawa kereta pergi bengkel ni, dia repair dulu. Bila dah sedap aku lanjan. Let's go. Kita lanjan kau-kau. Kita gunakan kesempatan dan kesepitan ni, okay? Let's go. So sekarang ni aku tengah mencuba untuk melanjan lagi kereta Atih ni. So kita buka tingkap je. Sebab bila buka tingkap ni bunyi dia lagi padu tau. Tapi aku tutup dulu lah sekarang. Aku tutup dulu. Sebab sekarang ni lampu tengah merah kan. Lampu tengah merah. Aku pun tak boleh nak gerak. Ni location kedai dalam 28 minit macam tu baru aku sampai dekat sana. Bosan juga tak ada orang kat sebelah. Nak buat kerja jahat tapi yelah, buat seorang tak ajak orang. Malas ajak orang. Biar kita buat jahat tu, biar kita je yang tahu. Orang lain tak perlu tahu. Tapi korang tahu. Macam mana ni? Korang dah tahu dah kerja aku ni. Jom. Okay, jadi
Diam. Ni last. Ya Allah, yang betul-betul. Ready? Stop it. Get some help. Itulah dia, geng. Kepuasannya hanya sementara. Dia macam bunyi. Oh, sting aku. Sedap tu. Boleh bagi. Kau kenapa ni? Belum lagi yang tu. So sekali 27 minit aku kena menghadap jalan ni. 27 minit dalam keadaan yang bawa seorang-seorang je lah. Nak bercakap dengan tunang pun, tunang tak sabar. Tengah bercuti. Aduh, pisang kat kereta ni lowot ni. Kereta lowot ni pisang ni. Macam mana orang boleh tahan ni buat kereta lowot? Kau nak menghadap Bonggol dekat Malaysia ni. Bonggol dekat Malaysia ni ada macam-macam jenis. Ada yang bergerigi, ada yang menggerutu, ada yang terbelah-belah. Kau tengok tu, contoh yang macam ni. Tak ke pisang? Pisang ni aku ni. Aku kena macam tu pula. Pisang sebenarnya, pisang. So kepada kereta-kereta low word di Malaysia, tinggikan balik. Tak boleh. Jangan susahkan orang. Susah. Tahu, susah bila low word. Ada lagi. Berapa banyak Bonggol kat sini? Alamak ai. Aduh, itu pun bunyi sangat-sangat dah tu. Kalau Azia tu kotong. Gitu je langgar. Jadi 4x4 dah Azia aku tu. Roy. Enjin kau keras, Roy. Okay, so aku pun dah hantar dah kereta tu. Dan orang dia pergi test kejap. So sepanjang perjalanan tadi gitulah. Aku mengetes. Aku try bawa sampai aku puas hati lah. Sebenarnya kereta macam tu sedap je. Kereta macam tu memang sedap. Tapi bila sampai masa kita kena repair apa semua tu, kita kena standby lebih lah duit tu. Tapi ni nasib baik bukan kereta aku. Untuk my love Roy, terima kasih sebab tak pernah ada masalah. Pernah kau ada masalah dulu, Roy. Kau ada masalah aircon problem. Sebulan lebih aku dengan Pia naik kau berkicap mat tengah hari tu. Tapi malam kau okey. Bermakna kau tak ada problem sangat lah. Tapi sekarang ni kau pun dah sedap. Aku pun dah servis kau. Habis dah 400 lebih. Aku dah servis kau. Tapi kalau kau nak bunyi macam tu, Roy, kasut baru, ponggong baru, bunyi kentut yang best sikit untuk kau, nanti insyaAllah ada rezeki nanti kan. Aku boleh buat macam tu dekat kau. Tapi kau tak ada pedal shift. Macam mana Azia nak buat ni? Azia tak payah masuk pedal shift kan. Dia pakai gitu je, betul tak? Entahlah, manalah aku tahu. Jadi kita tunggu settle. Bila settle baru kita tunjuk lenjan yang sebenar. Sudah. Okay, geng. So ada beberapa bad news yang aku rasa aku tak boleh nak teruskan konten ni juga. Sebab dah pergi check dah kereta ni. Dan bagus juga. Kadang-kadang bila kau tak tahu benda tu, tapi kau tolong hantarkan. Bila kau tolong hantarkan, kau tahu benda tu problem dekat mana. Bila kejadian jadi macam ni, baru aku tahu, oh, coil plug, dia kata apa, misfire dalam enjin ni. Sebab itulah dia ada beberapa isu apa semua tu. Kena tukar coil plug. Lepas tu tak boleh nak tukar sekarang sebab sekarang ni tengah cuti hari Ahad. Lepas tu hari Isnin pula Wesak Day. Dah jadi Selasa jugalah. Aku tak boleh lah nak menayang-nayang dekat semua remaja-remaja di Cyberjaya tu. Tak nak hari Selasa juga. So aku bila niat jahat tu betul-betul Allah kata tak boleh, tak akan jadi. Aku tak nak bagi jadi benda tu dekat kau. Aku tak nak datangkan sifat riak, sifat belagak dekat kau. Walaupun kereta ni bukan kereta kau, aku tutup semua kedai. Macam tu. So tak tahu, dalam kehidupan aku ni, setiap benda buruk yang aku nak buat mesti akan jumpa jalan buntu lah. Benda buruk aku nak buat je mesti akan jadi benda something yang aku pun tak expect benda tu boleh jadi sebenarnya. Wey, GTR tu dia rem dekat tol tadi. Abang, saya tak nak race, tolonglah.
dekat lagi bang. Aku tak tahulah nama kereta ni apa. Atih minat Zoro. Jadi kereta ni BM Zoro Atih. Tero M. Okey, Tero M sekarang ni sedang beraksi. Tero M. Tero M T Atih Zoro Ro M BM. Tero M semakin maju ke hadapan. Tero M menghadapi saat-saat yang mendebarkan, walaupun misfire, tapi still lagi berjalan dengan selamat, alhamdulillah. Jadi aku namakan kereta ni Tero M. Dia macam T huruf besar, R huruf besar, M huruf besar. Tero M. Dia akan ada orang sebut Terum. Terum sama macam tantrum pula. Okey lah tu Tero M. Tero M. Jadi gitulah geng. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana, tapi yelah, tak ada rezeki lah kan aku nak buat apa yang aku plan tu. Tapi ada hikmah lah benda tu terjadi. Kadang-kadang apa yang kau kena tahu dan apa yang kau kena belajar dalam hidup ni, tak semua benda yang kita nak tu kita akan dapat. Kadang-kadang niat yang jahat tu Allah laksanakan juga, Allah izinkan juga, tapi keesokan harinya akan dapat pengajaran. So macam cerita aku ni, aku dah ada niat yang tak elok dah. Aku nak belagak, aku nak buat orang rasa jealous, iri hati, segala bagai apa semua tu. Dan Allah sendiri pun kata, tak payah, kau tak payah ngada-ngada. So itu sajalah konten aku hari ni. Tak berapa nak nice lah perjalanan dia, tapi tak apalah, dia kemah. Anggap je konten ni adalah konten selami hikmah bersama Pak I. So jumpa lagi di next content. Kalau korang yang tengok ni, korang like lah, like, comment, share and subscribe. Okay, jangan lupa komen. Sekarang ni aku dah rajin balas-balas komen dah. Jumpa lagi di next content. Pergi ke kedai membeli garam singgah seputar rumah Cikgu Ayu. Nama saya Pak Igram. Bye bye guys, see you. Wassalamualaikum.